Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Noraini binti Abdul Aziz, berusia 39 tahun, mempunyai 2 orang anak. Pada petang ini saya ingin berkongsi pengalaman saya dengan produk SKB, iaitu Radiance. Sebenarnya ramai rakan-rakan saya tertanya-tanya, kadang-kadang mereka tertanya-tanya, ini betul ke you ni 39 tahun? Macam tak percayalah. Tapi itulah hakikatnya. Syukur Alhamdulillah sejak saya mengamalkan Radiance, saya still macam ni. Maksudnya kalau setengah orang dia cakap awet muda, tapi bagi saya Alhamdulillah, ini dengan hasil Radiance yang mana mempunyai banyak khasiat, terutama daripada segi suplemen, daripada segi vitamin, semua cukup. Jadi Alhamdulillah saya hanya mengamalkan Radiance untuk kulit saya, kecantikan kulit, kecantikan wajah, untuk kekal awet muda. Selain daripada Radiance, sebenarnya SKB mempunyai produk yang lain. Produk lain yang saya gunakan ialah Nutrell. Nutrell memang sangat bagus untuk penjagaan usus. Sebelum ini memang saya ada mengambil pemakanan tambahan untuk detox. Hasilnya okey, tapi dengan Nutrell hasilnya lebih mujarab. Kerana baru-baru ini saya telah pergi untuk medical check up, untuk rutin medical check up saya, yang mana pada tahun lepas doktor telah menyatakan yang saya mempunyai cyst di atas buah pinggang belah kanan, yang mana sebesar 1.1 cm. Alhamdulillah, kali ni semalam saya pergi, Alhamdulillah cyst tu tak ada lagi. Sampai doktor pun hairan, mana perginya cyst? Saya bertanya pada doktor, saya tanya adakah cyst boleh hilang begitu saja? Dia kata mungkin dengan pemakanan yang betul, cyst itu boleh pecah dengan sendirinya. Dan dia bertanya dengan saya, produk apa you guna? Dan saya jawab dengan jujur lah, saya untuk produk pemakanan saya ambil Nutrell untuk perut saya, dan hasilnya sangat memberansangkan dan saya sangat gembira lah kerana cyst saya tiada lagi. Okey, selain daripada Nutrell, saya juga menggunakan Afia Cafe sebagai minuman tambahan, minuman harian saya. Dan minuman yang kaya dengan herba semula jadi ni memberi tenaga kepada saya untuk saya bergiat cergas sepanjang hari dengan pergi ke sekolah, ambil anak, balik rumah, mengemas, memasak. Dan Alhamdulillah dengan produk ni saya cergas dan saya rasa sangat bertenaga sehingga ke malam hari. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengasas SKB Dr. Sai kerana telah menghasilkan produk yang sangat berinovasi, kerana seorang bumi putra dapat menghasilkan produk yang sangat berinovasi, dan juga pada Puan Kartika kerana dapat menjayakan satu syarikat bumi putra yang sangat berprestasi tinggi. Dan saya sangat berterima kasih dan sangat mengharapkan pada masa hadapan SKB akan terus maju jaya dan menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif lagi. Terima kasih.